Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak pasang lampu pelita mana lampu pelita terpadam tu saya nak pasang sekejap, okey. Kita cari lampu pelita terpadam. Okey, lampu pelita terpadam. Oh, tu. Okey. Okey, mantap. Okey, jom kita jalan lagi. Okey, ni banyak tempat ni. Banyak lampu pelita. Ni pun ada lampu pelita. Yang ni pun ada lampu pelita. Okey. Ada yang terpadam Okey, ni dia. Lampu pelita terpadam. Allahu Akbar. Nampak tak? Kan? Nyala pun. Okey. Cun. Okey, kita cek lagi. Okey, jelas yang ni ada lampu pelita. Okey. Ni banyak ni lampu pelita ni, semua nyala ni. Okey, kita jalan ujung sekali. Okey. Okey, kita sudah sampai ke hujung untuk melihat lampu pelita. Okey. Alhamdulillah, sini tidak apa-apa lampu pelita masih ada. Okey, sana pun masih ada kat situ. Okey, kita patah balik sekejap Kita patah balik. Kita cari sebelah kiri. Pula. Tadi sebelah kanan, ni sebelah kiri. Kita akan cari. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya ada. Okey, semuanya ada. Okey. Wah, bang, memang macam bang. Okey, alhamdulillah. Lampu pelita semuanya nyala. Okey, tak ada apa-apa pun. Okey, ni dingin ni malam ni. Jadi malam ni kita berdingin dulu. Di waktu suasana malam cantik. Follow saya dekat YouTube Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekalian, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada saya Muhammad Nur Azizan bin Misni. Assalamualaikum.